Dalam segi syariat. Masa bulan Ramadan dia puasa tak? Dia kata dia apa? Wali Allah tapi dia tak puasa. Salah tak? Kita nilai dari segi syariat. Dari segi dalaman ni kita tak boleh nak nilai. Dia mengaku Allah ke apa kan kita tak boleh nak nilai. Kita ilmu tak cukup. Tengok dari segi syariat. Syariat dia betul, boleh jadilah betul. Kalau syariat dia salah, rasa salah dah ajaran tu. Janganlah kita ada ikut-ikut. Kita ikut-ikut kenal lah kita. Tengok, kalau perempuan tengok tutup aurat sempurna tak? Sebab ada kes saya petik daripada kitab buku tulisan seorang ahli sufi, Ustaz Ibrahim Muhammad, orang Malaysia lah. Buku ni bertajuk Liku-Liku Jalan Ketuhanan. Dia kata ada satu orang perempuan ni umur 50 lebih lah. Perempuan ni mendakwa berjumpa dengan Nabi Khidir. Bila jumpa dengan Nabi Khidir bagi dia jubah satu, bagi dia mahkota satu. Dengan dapat benda-benda ni menunjukkan dia ni bertaraf wali lah. Dan dia ni penghulu kepada kaum wanita zaman ni. Dia mengaku. Anak murid ramai. Tapi anak murid dia semua perempuan. Dia kata orang lelaki sudah tak boleh nak pegang dunia dah. Asyik buat kerosakan. Jadi dunia kena dipegang oleh orang perempuan. Dia lah penghulunya. Jadi orang pergi cek lah tengok. Bila pergi cek tengok dengan aurat tak tutup. Dengan gelang penuh kat tangan. Gelang mah. Gelang mah. Lepas tu dia lantik diri dia sebagai amil zakat. Dia kata orang lelaki tak boleh kutip zakat dah. Semua menyeleweng. Semua hati tak betul. Dia boleh. Sebab tu Tuhan gantikan dengan dia. Nabi Khidir bagi tahu kena ganti dengan dia. Jadi ambil zakat. Orang lelaki tak boleh kutip zakat dah. Tapi tak semayang. Orang tanya kenapa tak semayang. Dia kata bila masuk waktu saja dia fana. Bila fana ni maksud dia lupa diri lah. Lupa diri sebab dia terlampau asyik memandang Tuhan, lupa diri. Jadi disebabkan itu dia tak payah semayang. Pengikut ramai. Jadi yang macam ini kita tak boleh ikut lah. Syariat dia dah tahu salah dah. Dia kata tiap-tiap malam Nabi Khidir akan datang daripada laut naik kuda. Betul kan Nabi Khidir kan jin laut kan? Pakai serban apa semua dia kata saya lah Khidir. Padahal entah jin mana-mana kita tak tahu. Satu lagi kes. Kawan kepada penulis ni pergi jumpa dengan satu orang pun ahli sufi lah. Dia rasa pelik. Dulu isteri orang ni pakai purdah, nampak mata saja. Ni bila dia pergi melawat kali ni, isteri dia tak tutup aurat. Kan? Rambut semua keluar kan? Dia pun tanya, kenapa isteri kamu berubah? Dia kata, isteri saya sampai tahap fana. Bila sampai tahap fana, dia tak sedar jadi terlepas dah pada syariat. Dia tak tutup aurat tak apa. Macam tu pula. Jenis yang ni, janggut panjang mana, serban besar mana, tasbih dia besar apa? Besar penumbuk ke, tasbih dia gantung kat leher, semua tak boleh pakai. Dah confirm dah salah. Jadi kita nilai dari segi syariat. Dari segi hakikat kita tak boleh nak berlawan kan. Dia mengaku Allah ke apa kita tak tahu. Satu lagi contoh dia bagi. Ustaz Ibrahim dia bagi dekat Kelantan. Ada satu orang ni dia duduk ada surau dia. Dia duduk bagi bersih surau dia ni jadi tok guru lah situ. Dia mengaku jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu datang kat surau tu, tapi orang lain tak nampak. Dia duduk sembang. Bila sembang, tak dia beritahu kat anak murid dia. Abang Mat. Dia sebut Nabi Muhammad Abang Mat. Abang Mat kecek gini. Dia cakap. Abang Mat tu kita tak tahu siapa dia. Betul kan Nabi Muhammad kan siapa-siapa. Dia boleh panggil Abang Mat dekat orang tu. Itu Nabi Muhammad dia kata. Tapi sebab hubungan tu terlampau rapat sangat, dia panggil Abang Mat. Abang Mat kan Nabi Muhammad. Ini pun karut juga. Tapi kata pengarang ni, yang kes ketiga ni dia kena tangkap. Dia kena tangkap. Mengaku jumpa Abang Mat tu kena tangkap. Tu bahaya dia nak belajar ilmu tinggi-tinggi kan. Kita ni asas kita tak selesai, kita nak belajar tinggi tu. Dia jadi masalah. Maka hal yang tersebut, yang seumpama itu, daripada yang berterbangan kejahatannya dalam negeri dan besar melaratnya pada orang awam, sehingga orang yang menuturkan dengan sedikit daripadanya, maka membunuhnya adalah lebih baik. Orang yang dah tak boleh kontrol diri ni yang bawa masalah kepada masyarakat. Ini orang-orang yang mendakwa tiru al-halaj.
Dia tiru kata, aku ikut halalas ni. Entah betul entah tidak, tapi dia bawa masalah dalam masyarakat. Kata Imam Ghazali, jenis ni baik bunuhlah. Baik bunuh. Mengenai Abu Yazid Bustami, tidak benar apa yang diceritakan tentang dirinya. Yang Abu Yazid kata Subhani tadi, Maha Suci aku tadi, cerita tu Imam Ghazali kata, dia tak apa nak percaya. Tapi katakanlah betul, sekiranya benar ucapan itu pernah terdengar daripada Abu Yazid, maka sebenarnya Abu Yazid dia ceritakan apa yang Allah cakap, yang kita sebut dari ayat Quran. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Dan Abu Yazid ni kadang-kadang dia berjalan di pasar, konon ceritanya, datang dia punya perasaan tu, dia pun cakap sembahlah aku, sembahlah aku. Sebenarnya dia ulang apa Tuhan cakap, bukan suruh sembah dia. Dia ulang apa Tuhan cakap. Macam kita lah nak angkat nikah. Esok nak angkat nikah, ni orang bujang tak bisa kahwin. Dia duk terbayang Tok Kadi tu cakap, aku nikahkan engkau A bin B dengan mas kahwinnya berapa tunai. Dia duk teringat tu. Bila tidur malam duk teringat, Tok Kadi esok cakap macam ni lah, aku nikahkan engkau A bin B. Dia keluar dari rumah pun melangkah benda, dia pun teringat. Dia sebut di mulut dia, aku nikahkan engkau A bin B. Dia yang nak kena nikah tu, tapi dia duk teringat apa yang Tok Kadi nak cakap. Jadi di mana-mana pun kita duk dengar, di kedai makan pun dia duk cakap seorang-seorang dia. Aku nikahkan engkau Ahmad bin Ruslan dengan Ani binti Cik Abu dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Apa dia ni cakap nak nikahkan orang ni? Dia Tok Kadi je. Sebenarnya dia ulang apa yang bakal Tok Kadi cakap. Bukan dia Tok Kadi. Sebab benda tu dah apa? Dah banyak sangat masuk dalam diri dia tak boleh kontrol. Sampaikan dia tersebut macam tu.